Jadi dekat dalam toilet ni circuit yang lain tak sama. Kitchen 1, kitchen 2, buat kitchen, toilet. Untuk bahagian dapur aja ada 4 circuit yang berbeza. Itu specialnya Mahabayu, itu kelebihan Mahabayu. Kita tak looping, kerja kita susah, kabel kita banyak, kos kita tinggi, masa ambil lama. Tapi insya-Allah untuk kesenangan customer. Ramai wireman amateur dekat luar sana, kos mereka rendah, harga murah, masa singkat, kerja mereka mudah. Tapi selepas tu customer akan susah. Bila berlaku short circuit, letak pintas, yang paling teruk bil elektrik melambung. Kita tak ada, insya-Allah bil elektrik customer boleh dapat jimat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali di site projek Kelang. Okay, sekarang bersama kita ada Farid PT2, Mirul dengan leader dia orang, itu Apik. Apik, yeah. Bagi tahu sikit progres apa yang tengah berlangsung. Progres sekarang kita tengah buat untuk satu laluan wire lah. So kita akan letak box ni lah. Okay. Supaya senang. Jadi kita tahulah untuk apa box ni. Okay. Dia keluar di mana tu? Dia keluar daripada dalam DB lah. Okay. Dari DB ke depan keluar lah untuk lampu. Alright, untuk lampu kan. Tebuk daripada beam tu Ya. Daripada beam tu nanti pasang end box. Back to back lah. Lalu apa? Lalu fleksibel lah. Ya, betul. Okay, dia akan turun kat sini. Okay, thank you. Baik. Thank you very much. Okay, ni tadi Apik buat juga laluan untuk lampu. Ada dua lah. Keadaan semasa di bahagian dalam kita belum tarik kabel lagi. Kita dah turunkan fleksibel. Okay, ni keadaan sebelum. Jadi kita akan tarik kabel sebentar nanti. Jadi kita dah buat tanda Kita dah buat tanda Y7 R7. Okay, di bahagian sini ada kabel untuk box internet. Okay, di bahagian atas Zul buat apa sekarang di bahagian atas? Pidapu. Buat Swiss. Pidapu. Yang ni semua dah settle dah? Belum. Nak datang dah. Bukan, maksudnya dah masuk ferro apa semua dah? Datang dah. Cuma nak tinggal ni pasal Swiss? Tunya. Semua lah? Dua. Okey, baik. Jadi kita pergi di bahagian belakang. Okey. Di bahagian belakang kita ada final boss. Kita punya boss lah. Okey. Kalau tak tanya pun dah tahu dah apa yang dia buatnya. Okey, tapi kita nak tanya juga. Okey bos. Bos buat apa kat belakang ni bos? Okey, abang buat soket back to back. Soket back to back Okey, lubang kat belakang tu. Okey. Dia akan ikut dekat sini. Ni untuk laluan apa bang? Keplak. Ni kena pecahkan balik ni. Sumbat pipe tu dah sumbat. Rapat sangat. Sumbat. Payah nak masukkan filler ni. Kena pecahkan sikit. Alright. So dia pergi ke situ nanti. Okay. So di belakang saya akan bantu bos untuk menyettlekan kerja di belakang. Kita akan pasang box forgang ni dekat setiap point lah yang kita dah tanda. So ini progress sebelum progress sebelum. Jadi saya akan update dari masa ke semasa. Okay. Baik.
dah selesai buat penembukan Tadi kita dah timbang, kita letak box, kita timbang air. Lepas tu kita buat tanda, tebuk, letak wall plug. Kemudiannya kita akan letak box dan kita timbang balik semula. Risau kita lari kan. Okay. Ini cara-cara profesional buat kerja. Right. Banyak wall plug, kenapa kena banyak wall plug? Nak kuatkan start dia punya base dia tu. So, kita banyakkan wall plug supaya dia punya pegang, dia punya pasak dia kuat. Okay. Okay, kita dah bawa masuk. Walaupun video ni nampak je basic, nampak senang, tapi ini semua ilmu lah. Ketelitian yang tinggi. Ya. Ada orang dia tak tahu nak buat macam mana kan. Jadi kita memang video Mak Bayu tujuan dia adalah mengajar. Sambil kerja sambil beramal. Ya. Tengok, walaupun kita dah timbang dah tadi, sepatutnya tak lari dah lah sepatutnya kan. Ni nampak setiap lubang-lubang ni. Sekejap bang. Okey. Okey. Cepat ngam Tengok. Lurus. Lurus dan lurus. Walaupun dah lurus, tetap nak lurus lagi. Tak perfect lagi. Macam tu. Ni apa tujuan dia? Tujuan boleh tengok kat sini nampak dia ada atas bawah. Nampak. Ini tujuan dia adalah untuk balance atas bawah. Dia punya gyro dia. Sebelah sini. Sekejap. Sebelah sini lah saya tunjuk. Okey, yang sebelah sini ni untuk gyro kiri kanan. Ini untuk atas bawah. Okey, ni bukan kilang saja nak buat ni. Dia ada tujuan dia. Dia ada tujuan dia. Ni walaupun dia ikat ketat ni boleh adjust lagi ni. Ketuk kuat sikit dah jalan ni. Okey. Untuk ikat yang ni atas bawah ni. Ni. Ni untuk kiri kanan. Ini untuk atas bawah. Okey. Moga manfaatlah video yang Mak Bayu tunjuk. Untuk penonton-penonton semua boleh belajar macam mana nak buat nak pasang box. Tak kisah apa jenis box pun. 1 geng ke, 2 geng ke, 3 geng ke, 4 geng ke. Pemasangan dia sama saja. Walaupun hanya box, tapi ketelitian tu yang mahal. Kuat okay. Kuat ni. Kuat. Screwdriver cordless boleh dapat dekat beg kuning. Beg kuning buat TikTok. TikTok Mak Bayu siapa nak beli boleh beli. Okey, kemudiannya kita menggunakan manual sebab kita nak rasa torque untuk ikat skru tu. Kuat ke tak kuat. Okey. Kita tak boleh macam bos Mak Bayu cakap, kita tak boleh 100% percaya pada mesin. Kekuatan kederat kita kena turunkan sama. Terus. Okey, inilah kejadian dia daripada sebelum, semasa dan selepas. Okey, nampak yang penting luruslah. Okey. Alright. Ambil dulu kalau tolong ni. Okey. Ini dah buat, biar Farid buat. Biar Farid buat. Dah. Okey, bagus. Ini dah kan? Okey, macam ni. Zikri, Farid dengan Amirul macam ni. 2 orang.
Okey, Zikri, Farid, Amrul. Zul jadi leader Zul. Zikri dengan Amirul, kalau Zul silap kekurangan kena tegur. Bagi tahu salah. Kalau dia tak faham kita orang. Okey. Abang nak hitam hijau dari sini. Hitam hijau dari sini. Selotip. Ni kapos. Ni living. Living ni. Hitam hijau dari sini. Tulis itu L1. Living 1. Faham? Hitam hijau dari sini. Ini living 1. Ingat Amirul dengan Fadzul, Amirul dengan Zikri, ingat. Ini living 1. Faham? Sampai sini model dia. Sini living 2. Faham? Sini living 3. Sampai sana. Faham Faham So, dia faham, tapi kadang-kadang lupa juga. Zikri sebagai orang yang ada pelajaran, yang ada diploma, jangan buat silap. Tak selayaknya orang diploma buat silap. Okey. Abang nak ambil hitam hijau. Hitam hijau. Sampai sini, sampai dari sini nanti potong kat sini lah. Nanti selotip R3. Selotip kat hitam hijau tu tulis R3 balut hitam hijau. Faham? Hitam hijau, tarik keluar sini. Looping keluar situ, looping keluar sini. 3. Hitam hijau. Oh, living 1. Living 1, settle. Faham? Okey, lepas tu living 2. Kabel warna apa ni? White 3 kan? Tapi kabel color boleh masuk lagi. Hitam hijau dulu. Hitam hijau, nanti dah siap selotip Y3. Y3 dari sini hitam hijau, tarik. Masuk sini, keluar, habis itu keluar. Sini keluar sini. Faham? Okey, living 3 sana. Dari sini panjang selotip R4. Tak faham tanya. Biar banyak bertanya, jangan buat silap. Buat silap semua susah, tapi kalau banyak bertanya tak apa. Faham? R4 hitam hijau, tarik. Dekat sini living 3. Tarik sini. Looping. Looping situ. Last kali looping sini. Faham? Selesai. Faham Zul dan leader. Jangan dikira dengan mabuk ada orang. Dia orang baru boleh belajar. Zikri dengan Amirul. Kalau tak betul, tegur. Kalau dia lupa, bagi tahu bang balik. Okey, habis sekarang hitam hijau 1.5 Label kat sini. Dia keluar sini dia hijau. Masuk itu masuk dia baru. Nanti dah keluar sini kan? Dah keluar. Okey, potong kat sana. Lepas tu, ambil dari sini, cooler, masuk cooler sini, keluar sini. Masuk sini. Tarik sana pula. Okey, lepas tu tarik sana. Abang rasa masuk sini dulu ni bagus. Sini dulu, satu pergi sini. Lepas tu baru pergi sini, baru sana. Fikir strategi sendiri. Jangan tak menghafal, kena fikir. Mana lebih mudah. Faham Tahu? Lu tahu buat macam mana kan? Itulah ajar dia orang. Okey, buat sekarang. Boleh rapat ni dulu dia ngam-ngam buat ngam-ngam. Dah, betul itu. Buat dia belum tak habis. Okey Farid, apa progres sekarang ni Farid? Okey, sekarang ni saya dengan Amirul leader saya, Zul. Leader Zul. Mantap Zul. Okey. Kita sedang tarik wayar earth dengan neutral untuk looping ke sini. Okey. Sini untuk living 1.
Kemudian ni kita akan lifting ke living 2 Okay. dan akhir sekali living 3 lah. Alright. So kita akan settle ni bahagian living 1 Living 1. Okay. Ada living 2 Alright. dan akhir sekali living 3. Okay. So nanti kita akan update lagi lah dari masa ke semasa Right. Zul? Boleh? Zul boleh buat kan? Mantap Zul. Zul tengok tau. Ajar tau. Mantap Zul. Okay, inilah team kita. Yang paling penting adalah teamwork Kita tengah tarik kabel untuk living 2 untuk living 2, living 1 kita dah selesai dah. Sudah selesai dah. Sini Afiq. Sini. Okay, kita dah selesai. Alright. Ni memang betul-betul buat kerja tu. Okay. Untuk bahagian ni kita tarik kabel untuk kabel neutral dengan earthing dulu. Wayar bumi dengan wayar neutral. Okay, di bahagian keluar kita ada kita punya Iron Man lah. Okay, kita dah buat dah. Cantik kemas petak elok Okay, ni belum finishing lagi. Okay. So ada beberapa point yang Abang Izzat dah tutup tampal lah simen. So nanti saya akan update lagi masa ke semasa. Okay, buat busy. Ni tak keluar ni. Belum lagi. Okay, alright. Bahagian sini kalau boleh tengok pada video sebelum ni kita tak pasang fleksibel sebab fleksibel habis kan. Jadi hari ni kita dah pasang dah fleksibel. Kita tengok keseluruhan kita dah pasang. Okay, di ujung sana pun kita dah pasang. Okay. Dan di atas sini pun kita dah pasang pipe untuk laluan lampu di bahagian luar. Ini aircon. Okay. Dan ini kita modify tadi. Okay, laluan daripada tangga back to back. Kita lalu kabel kita tarik kabel daripada DB belakang ni. Okay. So inilah progress semasa kita berada di site Nanti saya akan update lagi. Bahagian bilik pun kita dah mula pasang fleksibel. Yang mana sebelum ni kita tak sempat nak pasang sebab fleksibel habis. Okay, alhamdulillah. Ikutkan settle lah. Kita dah masuk fleksibel. Nanti kita akan tarik kabel pula di dalam ni, insyaAllah. Okay, dari situ pun kita dah Abang Izzat dah tutup. Okay, dah tampal. Tapi belum finishing lagi lah. Okay, itu saja untuk dalam bilik ni. Sebelah sini pun ada. Untuk di bahagian luar pun kita dah pasang fleksibel untuk lampu. So kat luar ni ada 2 lampu lah. Okay, sekarang kita di bahagian living 3 untuk circuit yang ketiga. Okay. So di sini kita ada 3 lampu, 1 kipas. Okay. Okay, kita lakukan secara kerja berpasukan. Okay. Okay, alhamdulillah kita dah selesai tarik kabel neutral dengan kabel bumi di bahagian living. Okay, sekarang kita nak tarik untuk kabel carpouch 1 dengan carpouch 2. So carpouch 1 ni dia akan lalu sini DB. Okay, trunking masuk pipe back to back dengan bahagian belakang ni. Okay, dia akan back to back di bahagian ni. Okay, masuk box, keluar sini. Okay, jadi di bahagian sini satu circuit dengan situ. Right. Di bahagian belakang kita dah buat tanda juga. Okay.
Dah. Banyak kali sebut dah bang. Okay, dah ni bagai luar. Jadi untuk DB belakang saya dah tutup kepada semua. Okay, jadi DB untuk DB belakang tagging semua saya dah tunjuk lah. Okay, ni DB dia. Right. Alhamdulillah sekarang jam menunjukkan 5 pukul 5. So kita dah start kemas-kemas skipping. Okay. Kita dah start skipping. Tu nampak tu api. Okay. Okay, kemas bawah ni kita dah clear kan. Okay. Kita dah clear. Okay, ini hari kita buat kerja di bahagian bawah lah. Okay. Kemas cuma kabel ni kita biar kat dalam lah. So tak nak benda lain yang berlaku lah. Okay, kita dah clear. Okay, Abang Izzat pun dah clear dia punya part. Okay, nampak simen-simen dia semua dah clear. Okay. Ini hari banyak kabel-kabel lah yang potong-potong Okay. Clear Okay. Okay, jadi kita pun dah habis dah. Dia rembat lah. Dia rembat Okay. Sampah pun rembat, nampak berebut. Okay, jadi jom semua. Come here baby, come here. Jom sini. Jom. Mana yang sampah-sampah tu kita buang dulu. Okay, mari. Come here baby. Farid Alonso. Come here. Ini boleh nak. Right. Jom. Tu dia. Pokok cover. Kempis ke? Kejap bang. Kejut. Buat apa bangun jap. Betul. Saya kerja lah. Tolong Azul. Dah kerja Amal semua. Nak panggil semua sini. Come here. Sini. Okey, Farid, di sini. Okey. Farid. Farid sini. Okey. Zul, Syafiq, Farid, Zikri dengan Amirul dengan Amin. Besok abang tak ada. Besok abang tak datang. Jadi abang nak besok siap lampu kipas semua. Farid, besok tarik semua kabel live. Faham kabel live nanti kejap abang tunjukkan. Besok abang nak siap semua. Pagi siap lampu kipas. Senang je, kabel live je. Tengah hari buat water heater dengan aircon. Faham Besok lusa you datang siap semua. Hari Khamis finishing. Hari Jumaat kita just santai-santai je kat sini, kemas saja. Faham Okey, Farid ada apa cakap? Tadi. Okey faham Zul nak cakap apa? Faham. Bagus Zul jadi leader ini. Bagus, cemerlang. Zul jadi leader kepada Zikri dengan Amirul. Bagus. Syafiq ikut Farid kan? Mantap. Bagus. Syafiq pun abang tengok fast learner lah, cepat belajar, pandai Ajar sekali dah boleh faham dah. Bagus. Okey, Amir pun bagus sebagai asisten abang. Terbaik Ini jaga tempat yang betul. Dapat snack memang siap. Air kau tu. Okey, kemas kalau 5-10 minit kemas.
Lepas tu nanti kita buat finishing video, kita balik rehat. Dalam pukul 7.30 malam, siap-siap kita gerak ke Bangi. Ada rumah Profesor UPM. Rumah kena kilat. Tengok apa yang boleh kita, insya-Allah apa yang kita bantu. Okey, kemas 5 kemas, lepas tu kita gerak balik. Alhamdulillah, jam hampir pukul 5 petang. Hari ni kita balik awal sebab kita ada job baru dekat Bangi. Rumah customer dihentam kilat dan telah merosakkan banyak barangan elektrik. Rumah seorang profesor, Profesor Universiti Putra Malaysia, UPM. Cuma saya tak boleh dedahkan lah sebab profesor dia pun popular juga. InsyaAllah, Alhamdulillah, syukur ramai hamba Allah yang popular dekat Malaysia ni. Ya Allah izinkan popularitinya tinggi, menjadi customer Bayu lah. Kita teruskan ke topik. Farid, Syafiq, Zul, Amirul dengan Zikri. Kita kerja satu pasukan. Siapa lupa ingatkan. Faham tak? Siapa lupa ingatkan. Manusia ada kelemahan. Jadi sama bantu-bantu, lengkap melengkapi. Faham Okey. Ini besok masukkan, abang dah tulis dekat switch je. Masukkan kabel api. Faham Satu je, dia je satu. Okey, yang ini looping. Looping Maksudnya ketik satu switch, dua-dua menyala sekali. Okey, yang ini Farid dengan Amir. Ini ada dua kabel. Satu untuk doorbell. Forget. Satu untuk doorbell. Doorbell ni belum tentu guna lagi. Tarik siap-siap. Besok kalau customer nak guna dah ada dah. Okey, yang ini Y1. Jadi masukkan yellow. Dekat yellow tu tulis juga Y1. Stiker letak kat sini. Nanti abang tak kotak. Besok abang datang lambat lah, mungkin tengah hari atau petang atau tak datang langsung. Yang ini untuk AutoGate. Faham Ni tak apa, ni biar abang buat. Ni pergi kerja susah. Okey, masuk. Alhamdulillah. Kalau dia kat sini, lantai dah bersih. Tadi kerja bersih-bersih, faham? Kita dah kemas semua dah. Nampak kat sini semua dah tarik Okey. Farid, sini. Zul, Amir dengan Syafiq dan lain-lain. Dekat sini abang dah marking dah. AutoGate R1. Nanti masukkan red dari atas ni Farid. Faham kan? Atas ni red, masuk sini. Jadi dekat sini tulis R1, sini pun tulis R1, incoming. Red nombor outgoing, masuk balik red, keluar terus ke sana. Faham Untuk doorbell dia Y1. Tu atas doorbell. Asalnya doorbell dekat sini tapi dia tukar tempat. Sebab doorbell dah rosak, dia tukar dekat sana. Jadi Farid, dari sini Y1. Marking Y nombor 1 pakai selotip ni. Tarik terus keluar Y1. Faham? Okey, yang ni nampak? Kaposh 2 gig R2. Red 2. Zoom nampak ni 2 gig kaposh. Nampak. Okey, 2 gig maksudnya dari sini turun sini dulu. Red, faham? Dari sini marking R2, turun sini dulu red. Okey. Lepas tu dari sini keluar dua line wire. Satu ke sana. Sini, depan ni sini nampak tingkap tu. Sana. Satu sana. Satu lagi ke sana. Faham tak? Okey. Ini kaposh 2. 1 gig. Y2. Walaupun sama kaposh, kita pakai circuit yang berbeza. Dekat belakang sana. Atas tu. Jadi dari sini Y2. Marking Y2. Turun sini dulu. Incoming. Dari sini naik balik, masuk lubang, pergi sana Y2. Faham? Okey. Ini SSO, ni forget lah, ni faham lah, ni biar dulu. Besok lusa kita buat. Okey. Living 1, living 2, living 3. Zoom nampak, man. Farid, penting. Living 1, uncle nak tengok, customer nak tengok progress rumah ni. Okay. Nampak, uncle langsung tak datang. InsyaAllah, sebab apa? Percayakan kita. Customer langsung tak datang. Anak beliau je yang datang. Sebab insya-Allah sebab percaya kita. Jadi video kena lengkap. Uncle nak tengok dekat rumah. Okey, ni living 1, living 2, living 3. Nampak? Tak. R3, Y3, R4. Living 1 yang mana ini? Ini living 1. Kita bagi dia living 1. Jauh balik belakang. Kosong lewat ni living 1. Dekat sini ada 1, 2. Ini 1 gig. Ini 1 gig. Ini L-box
1 geng. Dekat sini berapa geng? 3 geng. Betul? 3 geng. Okey. Bagi marker, sebab tadi Albert kasi baru tambah. Ada marker tak? Ada marker pen? Ada? Jap. Dua, pusing. Bagi dulu. Marker pen, tarik pusing yang macam nampak unsur. Dah, hilang dah. Dah apply dengan kepala dia lah. Dah. Tak apalah. Dah putus rasa kalau nampak benda macam tu. Tu? Masa dah. Dia pakai. Ha? Habis. Tu? Boleh. Merah tu? Okey, mari sini. Ha. Jadi ni 3 geng Nampak 3 geng tau. Faham Living 2 geng. Living 2 yang mana? Sini. Okey, ni living 2. Circuit dia je kita bezakan. Satu switch, 2 lampu. Satu switch, 2 lampu dan satu lagi untuk L-box. Faham Jadi 3 geng. 3. Nanti ambil dengan parit, jangan lupa marking. Faham? Ni 3 geng. Ni yellow Living 3 geng R4. Living 3 yang mana? Living 3 yang sini. Ni living 3. Ini semua living 3. Nampak? Bagi dekat living area saja, dekat bawah ni ada 3 area yang berbeza kita bagi. Dengan ini lampu, satu switch. Kipas, satu switch. Lampu situ, satu switch. Faham tak? Jadi mudah tak? Simple tak? Simple Boleh faham Farid? Boleh faham Amir? Boleh. Syafiq boleh faham? InsyaAllah boleh. Bagus, tunjuk muka Syafiq. Yakin betul Syafiq Zul boleh faham? Tak lah. Boleh? Okey, bagus Zul. Dia jadi leader ni bagus. Okey, jom pergi dapur. Sini selesai kan? Faham tak? Okey. Okey, saya pergi dapur. Dapur ni dia elbok lah Farid. Tak ada elbok kan? Okey, dekat sini kau nampak. Ini kita bagi kitchen 1, kitchen 2, wet kitchen. Okey, ni kitchen 1. Nampak ni? Biasa wireman amateur dia akan pasang semua looping dekat kitchen. Kita tak ada. Kita insya-Allah alhamdulillah kita bagi 3 area. Farid nampak ni? Kitchen 2, kitchen 1 ni. Kitchen 1 4 geng R1. Clear? Kitchen 1 yang ini. Okey, alhamdulillah tutup balik. Okey, kitchen 1 4 geng. Ni nampak ni. Lampu ni 1 geng, 1 geng. Kipas 2 geng. Lampu ni lampu sana 3 geng. Boleh sana ke belakang. Lampu ni dengan lampu ni 4 geng. 4 geng nampak? Ini border. Border ni kitchen 1. Selepas border ni kitchen 2. Kalau kitchen 2 nampak dekat sini. Kitchen 2. Ni face red, ni face yellow. 2 geng kenapa? Ni 2 geng. Ada 4 lampu. Sini untuk 1 geng. Yang sini 1 geng. Okey, jom sini. Tak lagi dah. Aircon, plug. Habis. Okey, masuk dalam. Ni bilik. Okey, bilik ni nampak ni. 4 geng R3. Tak nampak bang? 4 geng red 3. 4 geng macam mana? Ni 1 geng. Faham? 1 geng. Exhaust fan 1 geng. 2 geng. Ni ada 4 lampu kan? Ha. 2 ni 3 geng. 2 tu 4 geng. Okey. Faham Siap ke dulu. Ni red. Okey, jom sini. Walaupun dua kawasan yang sama, satu area yang sama, kitchen, tetap kita bagi dua face yang berbeza. Yang ini kita bagi red, yang sebelah sini kita bagi yellow. Dan yang paling best, biasanya wireman amateur dia akan looping semua termasuk toilet dengan
Buka ni meh. Buka ni Zul. Toilet dan wet kitchen. Buka semua, buka. Tapi kita tak ada. Kat sini nampak toilet. Dekat toilet ni skirt lain. Nampak ni. 3 geng. Nampak? 3 geng Y2. Yellow tu. Kenapa tak nampak biru? Mana blue? Rumah ni pakai solar. Jadi solar hanya guna red dengan yellow sahaja. Blue tak ada solar. Jadi blue kita tak pakai banyak. Kita pakai untuk poin-poin tertentu sahaja. Jadi dekat dalam toilet ni circuit yang lain tak sama. Kitchen 1, kitchen 2, wet kitchen, toilet. Untuk bahagian dapur aja ada 4 circuit yang berbeza. Itu specialnya Mah Bayu, itu kelebihan Mah Bayu. Kita tak looping. Kerja kita susah, kabel kita banyak, kos kita tinggi, masa ambil lama. Tapi insya-Allah untuk kesenangan customer. Ramai wireman amateur dekat luar sana, kos mereka rendah, harga murah, masa singkat, kerja mereka mudah. Tapi selepas tu customer akan susah. Bila berlaku short circuit, letak pintas, yang paling teruk bil elektrik melambung. Kita tak ada insya-Allah, bil elektrik customer boleh dapat jimat banyak. Okey, di toilet ni 2 dan 1 geng apa? Okey, 2 ni 1 geng. 2 1 geng. 2 ke sini juga. 2 sini ke luar sana? Luar sana. Okey, ni 2 1 geng. Dengan exhaust fan mana? Situ. Okey, 2 geng lah. Ni exhaust fan sini ambil sini. Okey, maksudnya exhaust fan sini pun ambil sini juga. 3 geng. Lepas tu 3 geng 3 geng. 2 exhaust fan, 2 lampu. Alright, jom keluar. Good. Duduk jangan kunci. Dan ini wet kitchen. Dapur basah. Wet kitchen ni pun kita pakai circuit lain. Kat sini jumpa. Sini. Nampak ni. Okey. R2 wet kitchen. Garden 1 geng. Masuk kat luar tu garden. Sekejap lagi tunjuk. Wet kitchen 2 geng. Belakang sana 1 geng. Jadi 1 geng, 2 geng, 2 geng, car wash 2. Car wash 2 geng, 1 geng lagi garden. Nampak? Semua tersusun. Okay, man. Okay, ni wet kitchen 2 geng. Bermaksud 1 lampu, 1 switch. Petik 1 switch, 1 menyala. Petik 1 switch, 1 menyala. Bukan looping. Tak ada, bukan 2 sekali, tak ada. Okey. Lepas tu yang ini. Car wash, kabel dah keluar atas tu. Ada 2 lampu dekat sini nanti. Petik 1 switch, 1 lampu menyala. Petik 1 switch, 1 menyala. Tu. Okey, lepas tu kat belakang sini pun ada. Tak apa, hujan belakang je. Okey, tu 1. Dan belakang sana ada lagi 1. Dan sana pun ada lampu juga kita bagi, nampak? Okey ya. Alhamdulillah. Okey, duduk Farid. Lampu. Okey. Alhamdulillah, syukur. Kita akan cuba siapkan projek rumah ni kurang dari 3 minggu. InsyaAllah target kita minggu ni minggu terakhir. Kemudian selepas projek sini, kita akan beralih ke satu lagi projek. Banglo dekat Putrajaya, rumah lecturer. Tak salah saja lecturer UTM, University Teknologi Malaysia. Harga dia RM90,000. Customer dah bayar. InsyaAllah jika ada rezeki Allah izinkan, ada lagi projek lain yang menanti. InsyaAllah saya tak boleh bagi tahu. Dah dapat nanti kita cerita. Terima kasih penonton. Farid, abang besok terlambat Jadi besok pukul 8 dah keluar rumah. Lepas tengah makan, 9 dah sampai sini dah start kerja. Macam mana pun masih siap besok. Sekian saya punya penggulungan. Kepada anda semua, insyaAllah banyak yang anda boleh belajar daripada video-video Mah Bayu Engineering Mr. Berhad. Kalau anda rasa nak buat sendiri, nak jimat, boleh DIY insya-Allah. Kalau anda rasa tak nak DIY, boleh bayar saja Mah Bayu Engineering Mr. Berhad buatkan untuk anda. Atau anda boleh bayar siapa saja yang anda rasa sesuai. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya pengarah syarikat Mah Bayu Engineering Mr. Berhad. Saya penulis 5 buku elektrik dan solar antara yang terbaik di dunia. Best seller selama 10 turut-turut. Saya pakar kilat Malaysia. Saya pakar elektrik Malaysia. Saya pakar solar Malaysia. Terima kasih. Terbaik. Bye-bye.